Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan membaca sebuah karangan, karangan model 18. Grafik di bawah memaparkan isu kenaikan harga barang keperluan. Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengawal kenaikan harga barang keperluan pada musim perayaan. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Kebat. Ni gambar tu, gambar rajah Langkah-langkah untuk mengawal kenaikan harga barang keperluan pada musim perayaan. Memastikan bekalan barang keperluan mencukupi. Menambah bilangan barang dalam senarai barang kawalan. Membenarkan pengimportan barang keperluan. Mengambil tindakan undang-undang. Setiap kali sesuatu perayaan menjelang, harga sesetengah barang keperluan akan naik. Peniaga yang tidak bertanggungjawab akan menaikkan harga untuk mengaut keuntungan. Oleh itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK akan mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah ini. Salah satu langkah ialah KPDNKK akan meminta pembekal dan pengedar memastikan bahawa bekalan barang keperluan mencukupi pada masa perayaan. Permintaan terhadap barang keperluan biasanya akan meningkat pada musim perayaan. Jika bekalan barang adalah mencukupi untuk memenuhi permintaan, peniaga tidak akan menaikkan harga barang tersebut. Selain itu, KPDNKK harus membenarkan pengimportan barang keperluan yang bekalan tempatannya tidak mencukupi. Cara ini akan meningkatkan bekalan barang tersebut untuk memenuhi permintaan pada masa perayaan. Dengan itu, peniaga tidak mempunyai alasan untuk menaikkan harga barang-barang tersebut. Di samping itu, KPDNKK harus menambah bilangan barang dalam senarai barang kawalan. Harga maksimum barang kawalan ditetapkan oleh KPDNKK dan harga itu mesti dipamerkan oleh peniaga. Peniaga tidak boleh menjual barang kawalan melebihi harga maksimum itu. Dengan cara ini, pengguna tidak akan tertipu oleh peniaga. Seterusnya, KPDNKK harus mengambil tindakan undang-undang terhadap peniaga yang menaikkan harga barang kawalan sewenang-wenang. KPDNKK harus menghantar pegawai pemantau harga dan pegawai penguat kuasa untuk menjalankan pemantauan di seluruh negara. Mereka akan membuat pemeriksaan mengejut terhadap peniaga untuk meneliti harga barang mereka. Dengan denda yang berat wajib dikenakan terhadap peniaga yang menaikkan harga untuk mengaut keuntungan. Ringkasnya, tindakan KPDNKK sahaja tidak memadai untuk mengawal
kenaikan harga barang pada masa perayaan. Penggunaan juga harus memainkan peranannya dengan melaporkan peniaga untuk menaikkan harga barang kepada KPDN-KK. Ni 247 patah perkataan karangan ni. Okey, itu saja. Saya, Assalamualaikum.